Pernahkah anda berhenti seketika, melihat cicak meluncur di dinding? Seolah-olah graviti tiada makna padanya. Mereka memanjat, berlari, malah tidur tergantung terbalik di siling. Bagaimana makhluk kecil ini boleh menentang hukum fizik yang kita semua kenali? Rahsia cengkaman mereka bukan sekadar mitos, tetapi keajaiban evolusi yang menakjubkan. Bukan gam, bukan suction tube. Kuncinya terletak pada kaki mereka yang luar biasa. Di setiap jari, ada berjuta-juta bulu halus mikroskopik yang dipanggil setai. Setiap setai ini pula bercabang lagi menjadi ratusan ribuan struktur yang lebih kecil, dinamakan spatulae. Struktur-struktur seni ini membolehkan cicak melekat pada hampir semua permukaan tanpa meninggalkan sebarang sisa. Apabila spatulae ini bersentuhan dengan permukaan, ia mewujudkan daya tarikan elektrostatik yang sangat lemah, dikenali sebagai daya van der Waals. Gabungan berjuta-juta daya kecil ini menghasilkan kuasa cengkaman yang luar biasa, membolehkan cicak menanggung berat badannya berkali ganda. Fenomena ini telah memberi inspirasi kepada saintis untuk mencipta bahan-bahan pelekat baharu. Dari makhluk kecil di dinding rumah kita, kita belajar tentang kehebatan alam semula jadi yang tiada tandingan.